Menggunakan enjin KTM 790, ini dia MTX 800 daripada CF Motor. Jom hari ni dia tunjuk apa yang best dengan motor ni. Dikuasakan oleh 779cc dan mampu menghasilkan 90 horsepower dan juga 87 Nm of torque. Dia main juga dengan full aksesori. Jom dia tunjuk. Motor berkonsep touring adventure, of course lah ada handguard. Ada juga windshield yang adjustable. Skid plate dekat bahagian bawah ni pun cover habis enjin, so kalau kena batu ke apa tak ada lah bercalak. Yang membuatkan motor ni unik, bahagian tepi ni adalah tank minyak tau. Jom kita tunjuk tayar dia pula. Bahagian depan ada upside down fork, ada disc brake, 2 disc brake kiri dan kanan dan juga ada 4-port caliper daripada brand Jejuan. Main juga dengan dual channel ABS. Bahagian belakang pun ada single disc brake dan juga 2-port caliper daripada brand Jejuan. Ada juga upside down shifter dan paling best dia ada auto cruising. Dengan 8 inci meter TFT ni, dia boleh connect dengan handphone juga. Fuel tank capacity 22.5 liter dan juga motor berat 220 kilo. Motor ni memang sesuai kalau hampa nak off-road. Nak dapatkan MTX 800 ni, tekan je biru tu, dia akan bagi semua detail. Jangan lupa like, follow dan share tau. Until next review, bye-bye. Assalamualaikum.